Betul-betul estetik desain kabinet kasut ni. Korang tahu tak, nampak macam 5 pintu je kan? Tapi sebenarnya untuk satu pintu ni dia ada 2 layer. So total ada 10 layer untuk semua sekali. Tengok ni, setiap layer boleh muat 4 pasang kasut. So boleh muat lebih kurang dalam 40 pasang kasut. Serius banyak boleh muat. Material dia kayu, nak pasang dia pun sangat senang. Dia dah bagi kertas tutorial untuk nak pasang dia. Korang tinggal ikut je. Ketinggian dia ni 172 cm dan lebar dia 80 cm. Memang sesuai untuk nak letak kat mana-mana sudut kat dalam rumah. Tapi sebenarnya tak semestinya untuk nak letak kasut je. Macam abang tak isi kasut, tapi abang isi barang-barang random yang selalu bersepah kat ruang tamu. Remote, charger, buku, semua abang masuk je dalam ni. So bila kemas rumah tinggal tutup je pintu ni, dah terus nampak kemas. Nak guna semula tinggal buka dan ambil je dalam ni. Bagi abang, kalau korang ni jenis yang suka kumpul kasut atau ada banyak barang bersepah kat rumah tu, memang wajib kena ada kabinet ni satu. Kemas, cantik dan praktikal. So kalau korang nak, korang boleh tekan kat bawah tu.